Bismillah. Hello guys, Assalamualaikum dan selamat datang ke vlog kali ni. Vlog hari ni kita akan pergi ke Penang short vacation guys. So let's go. Hari ni kita orang nak pergi apa ni? Get ready lah. Bye-bye ke tak? Alah. Ni tempat guys. Kat ada bye-bye kita. Sini. Dari hari. Kau lari. Okay. Macam tak ingat dah. Wow. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Hello guys, sekarang ni kita orang tak update apa-apa. Tak update apa-apa kan dekat korang. Ni kita orang dah masuk dalam flight. Cerita lagi kan perjalanan kita orang. Kita orang akan ke Penang, akan ke Kuala Lumpur dan transit, dan kita akan ke Penang guys. Okay, mengambil masa transit dalam 3 jam macam tu. Macam ni guys, selesai ni sekarang. Continue later. Hari ni ada orang tak sekolah. Bye guys, kita akan sambung lagi. Anyway guys, this is our first time naik Batik Air. So kita orang tak tahu macam mana dia punya apa, dari segi servis dia apa semua. Okay, kita akan tengok sama-sama je. Okay, we safely arrived at KLIA Terminal 1. Sekarang ni awal guys. Sekarang pukul 8.45 baru. Sebenarnya dijangka sampai pukul 9 macam tu. But it's okay. Awal lah. Okay, now kita orang transit 3 jam to Penang. Okay guys, update. Sekarang ni kita orang dah sampai dekat KLIA. Sekarang ni kita orang transit 3 jam dekat sini, and then baru pukul 12 nanti kita akan kita akan ni lah naik ke apa? Naik untuk ke Penang balik. Okay, sekarang ni kita orang nak makan sebab kita orang sangat lapar. Kita orang sangat lapar sebab kita orang tak makan apa-apa. Kita orang tak breakfast sebab kita orang tak sempat. Kita orang keluar rumah tadi pukul 3. Weh. Ibu, Nona tanya ni. Ibu sangat buruk. Hah? Tak dengar? Seram weh. Nia, then this word. Then this word. Here we go. Dan lagu dan this word. Hei, lawak tu buat. Macam ni. Hei, seru. Lepas tu tadi cakap, is that you? Is that you? Lepas tu dia tu silang. Tak tahu dia pergi mana. You. Tanya.
Assalamualaikum guys. Okay, untuk update kali ni we're gonna okay guys, update untuk hari ni, untuk sekarang. Sekarang pukul 11.30. Kita orang punya next flight is pukul 12. So dalam 30 minit lagi kita orang akan duduk di KLIA ni. Tadi macam huru-hara sebab ni kita orang just berehat dan menikmati pemandangan yang sangat indah ini. Okay guys. Sebelum kami bermula dengan proses kemasukan pesawat, sila pastikan bahawa benda adalah dilarang sama Okay guys, sekarang ni kita orang dah sampai dekat Penang and sekarang ni pukul 2 lebih macam tu. Flight kita orang patutnya sampai pukul 1, tapi macam weather sekarang ni macam tak mengizinkan untuk kita orang sampai lebih awal. Okay. Sekarang ni kita orang tengah dekat mesin ATM. Let's go. Sekarang ni kita orang tengah tunggu kereta sewa kita orang. Ya Allah korang, hujan lebat gila. Boleh lah, lebat lah juga. Sekarang ni kita orang nak pergi makan sebab kita orang lapar sangat-sangat. Kita orang macam tadi pun makan macam alas perut je kan. Korang tengoklah hujan, korang suasana dia. Sekarang ni kita orang dah dekat dalam kereta sewa kita orang. Now kita akan pergi makan. Kita akan pergi makan guys. Whippy. Oh guys, by the way, korang tahu tak Penang hujan dah 3 hari korang. Kita orang tanya orang kan, kenapa hujan? Tak dapat nak pergi Gurney Bay yang kita pernah pergi hari tu kan. Kita orang nak jalan-jalan Gurney Bay tu macam beriadah ke. Hujan seharian. Lebih guys, kita orang dah solat dekat Surau Airport tadi. Kita orang jumpa kan, so kita orang just solat kat situ senang sampai malam, sampai maghrib. And so kita orang buat jamak, so easy lah. Okay, bye bye. Kita akan update lagi. Yippee. Hi guys, it's finally sekarang pukul 5.55 dah. Tengok cantik gila pemandangan kat sini. Korang tengok. Kita orang dekat rumah saudara kita orang. Tadi kita orang pergi makan apa? Okay, tadi kita orang pergi makan dekat kedai apa? Kari kepala ikan RM10 guys. Boleh lah, okay. But not recommend. Recommend ke? Recommend lah. Okay, recommend boleh. Okay, korang tengok view yang belah sini pula. Okay, jom kita tengok. Tinggi korang. This is level 10 weh. Sumpah tinggi gila. But love the view. View so nice. View dia lawa gila. Macam ni lah. Kita orang tengah makan-makan kat dalam. Tinggi gila sebab ya Allah.
kita dah check in bilik. Okay, jadi kita tengok ada view ke tak. Gelap lah, tak nampak apa. Okay, so okay. So macam ni lah guys bilik kita. Update untuk hari ni. Untuk sekarang kita orang dah berada dekat dalam hotel. Kita orang dah check in hotel. Kita orang just nak berehat sebab sekarang ni dah pukul 8.20 guys. So kita orang nak rehat malam nanti. Tengoklah nak pergi mana. Kita orang dari pagi tadi tak mandi. Kita memang tak cukup rehat. Okay, so kita orang nak rest dulu guys. Bye. Guys, ada YouTube.